tidak berpuas hati kenapa pinjaman saya gagal. Gaji saya 3,000, komitmen saya hanya 2,000 sahaja. Tidak patut dan saya rasa pinjaman saya patut diluluskan. Tuan-tuan, kadang-kadang saya terima komen-komen yang sangat kasar apabila orang gagal untuk membuat pinjaman. Mereka meletakkan segala beban kepada kami di MyLoan. Tuan-tuan, kami nak bagi tahu anda yang sekiranya anda punya debt service ratio tinggi lebih daripada 60%, mungkin kami masih boleh tolong anda. Tetapi sekiranya anda ada masalah hutang dengan Along, itu bukanlah di bawah kelolaan kami, tuan-tuan. Sekiranya anda tengok konten-konten kami tidak pernah membuat video gaduh-gaduh dengan Along. Kami bagi tahu kami tolong orang yang ada masalah dengan Along. Tidak, tuan-tuan. Kami di MyLoan hanya memberi video pendidikan kewangan kepada rakyat Malaysia dan membantu rakyat Malaysia mendapatkan laporan pelapor kredit mereka, dan kami turut membantu rakyat Malaysia untuk menerangkan laporan pelapor kredit mereka, memberi konsultasi dan membantu sekiranya anda ingin mendapatkan dana daripada bank, koperasi ataupun agensi kerajaan. Namun begitu, tuan-tuan, tidak semua orang yang membuat pembelian laporan pelapor kredit mereka membayar konsultasi kami ingin membuat pinjaman. Ada yang nak dapatkan laporan dan khidmat nasihat saja, tetapi ada juga yang nak dapat dana ataupun membuat penstrukturan semula komitmen. Ada yang dapat kami bantu, ada yang tidak dapat kami bantu. Mustahil untuk kami boleh untuk meluluskan semua orang, sebab kadang-kadang ada orang yang datang dengan rekod kredit yang sangat teruk, pinjam 2-3 Along, dan kami memang tidak boleh bantu kerana dana ini adalah dana daripada bank, koperasi dan agensi kerajaan. Mereka juga merujuk kepada laporan pelapor kredit anda dan mereka juga khawatir untuk memberi pinjaman baru kepada anda. Letakkan diri anda di tempat bank. Adakah anda ingin memberi klien yang ada masalah 2-3 Along untuk membuat pinjaman baru daripada anda? Itu saja, tuan-tuan. Saya harap sekiranya ada yang tidak berpuas hati, saya minta maaf. Saya dah cuba yang terbaik. Sekiranya boleh bantu, pasti kami di MyLoan akan membantu anda. Elak berurusan dengan mana-mana pemberi pinjaman yang tidak mengikut garis panduan undang-undang. Sebaiknya dapatkan dana hanya daripada bank, koperasi dan agensi kerajaan. Seperti biasa, khidmat nasihat dan laporan pelapor kredit MyLoan hanya RM50 saja. Assalamualaikum, salam sejahtera dan jumpa lagi.